merajui perjalanan kesejahteraan golongan ummah, Teraju Ekonomi Asnaf ataupun TERAS yang merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, berperanan membantu mengagihkan bantuan zakat kepada asnaf fakir miskin di Selangor dari sudut melengkapkan keperluan asasi dan membangunkan ekonomi ummah. TERAS teguh memegang misi untuk menjadi sebuah institusi keusahawanan sosial yang menyampaikan perkhidmatan terbaik secara efektif dan komprehensif. Dalam mengejar visi dan objektif kami, TERAS bangkit sebagai peneraju dalam 3 sektor utama: sektor perkhidmatan pembekalan dan logistik, sektor pembangunan perniagaan, sektor perkhidmatan jahitan. Sebagai inisiatif tonggak dalam sektor perkhidmatan pembekalan dan logistik, TERAS menjalankan program bantuan makanan bulanan dengan mengagihkan 6 jenis makanan asasi kepada asnaf fakir miskin di 9 daerah dalam negeri Selangor. Selain daripada perkhidmatan logistik, kami juga menguruskan pemburusan bekalan makanan untuk pihak MAIS. Untuk pihak TERAS, kami akan membuat 9 daerah di dalam negeri Selangor untuk agihan makanan. Jumlah penerima bekalan makanan daripada bantuan makanan zakat sebanyak 19,000 anggaran untuk di dalam negeri Selangor. TERAS turut menawarkan pelbagai aktiviti dan perkhidmatan yang melangkaui pengagihan makanan. Ini termasuk perkhidmatan pengangkutan dan pengurusan logistik yang cekap menggunakan lebih daripada 15 lori pengangkutan harian. Bukan hanya itu, TERAS juga menjual barang borong dan runcit rumah berkonsepkan lori bergerak dengan objektif untuk memberi kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan barang keperluan tanpa perlu ke pasar raya atau kedai, sekaligus membawa keselesaan dan kemudahan kepada komuniti yang mereka berkhidmat. Menjurus kepada sektor pembangunan perniagaan, TERAS memperkenalkan pelbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan ekonomi dan keusahawanan dalam kalangan asnaf. Sektor pembangunan perniagaan, kami komited untuk melahirkan usahawan asnaf yang berdikari, proaktif dan berkarisma. Dalam membangunkan usahawan ini, elemen yang kami gunakan adalah memberikan bantuan modal perniagaan, latihan dan juga pemantauan. Dalam bantuan modal, kami memberikan bantuan berbentuk kenderaan, modal pusingan, bantuan premis, deposit premis dan sebagainya. Manakala di sudut latihan pula, kami memberikan latihan berbentuk teori dan juga praktikal. Di lapangan pula, pegawai pemantau kami merupakan pegawai pemantau yang berpengalaman dan mereka ini certified dalam melakukan kerja-kerja coach di lapangan. Antara 60 hingga 70% daripada usahawan asnaf yang dibimbing oleh TERAS adalah daripada perniagaan makanan dan minuman, menjadikan ia suatu industri yang kompetitif. Jadi, dengan bimbingan bersasar, TERAS membantu mereka dalam meningkatkan kecekapan perniagaan dan menangani cabaran keusahawanan dengan lebih berkesan. Dalam usaha membina usahawan asnaf yang holistik dalam pelbagai bidang, TERAS turut menjalankan aktiviti pembangunan usahawan yang merangkumi pelbagai sektor di luar bidang makanan dan minuman seperti peternakan, perikanan, pertanian, perkhidmatan, pembuatan dan peruncitan. Meneruskan kepada sektor seterusnya, iaitu sektor perkhidmatan jahitan, TERAS menyediakan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti untuk membantu memperkasakan masyarakat umum melalui bidang jahitan. Sektor perkhidmatan jahitan berfungsi sebagai penyedia dan pengeluar pakaian sekolah kepada asnaf fakir dan miskin bagi 3 daerah di Selangor, iaitu daerah Kuala Langat, Hulu Langat dan Sepang. Selain daripada itu, peranan ataupun fungsi sektor perkhidmatan jahitan juga adalah sebagai pengeluar produk jahitan yang boleh dikomersialkan kepada orang awam. Melalui aktiviti ini, dia boleh menjana pendapatan kepada peserta jahitan dan asnaf. Pusat latihan jahitan yang dibangunkan oleh TERAS menawarkan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan 3 yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Melalui pelbagai kursus latihan jangka pendek yang ditawarkan oleh TERAS, peserta-peserta tersebut akan dilatih untuk menghasilkan pelbagai produk pakaian yang berkualiti. Selain pakaian seragam sekolah, unit jahitan TERAS juga menawarkan perkhidmatan tempahan jahitan untuk pelbagai jenis pakaian, termasuk pakaian korporat, pakaian tradisional seperti baju Melayu, baju kurung, songkok dan juga pakaian yang lain. Walaupun bilangan asnaf semakin meningkat dari tahun ke tahun, TERAS terus komited dalam menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
Lembaga Zakat Selangor dan syarikat korporat yang lain. Usaha ini dijayakan dengan memastikan operasi dan penghantaran bekalan makanan dijalankan dengan lancar mengikuti jadual dan masa yang ditetapkan. Justeru, peningkatan bilangan asnaf ini tidak menghalang teras daripada memberikan perkhidmatan yang terbaik secara konsisten. Di samping itu, jumlah usahawan berjaya yang bebas daripada status asnaf menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Alhamdulillah, sepanjang penglibatan teras dalam membangunkan usahawan asnaf fakir dan miskin terutamanya, kita melihat satu perkembangan yang sangat positif kepada usahawan apabila kita membantu dari sudut pelatihan, kita membantu dari sudut modal pusingan, keperluan peralatan, keperluan kenderaan dan juga premis perniagaan. Dan melalui program pemantauan dan juga latihan yang kita berikan, alhamdulillah kita dapati sepanjang mereka mengikuti program bersama dengan teras, mereka telah melalui satu proses peningkatan pendapatan yang lebih baik daripada pendapatan yang mereka terima sebelum ini. Justeru, dengan sokongan dari pelbagai pihak, teras berupaya untuk meluaskan bantuan dan mewujudkan impak positif yang berkekalan untuk bukan sahaja komuniti asnaf, tetapi juga semua lapisan masyarakat. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya teras akan terus maju ke hadapan dalam usaha untuk kita membantu lebih ramai lagi di kalangan usahawan-usahawan ataupun masyarakat di luar sana untuk terus berdaya saing dan berdaya maju dan memastikan dari segi kehidupan mereka boleh terus ditingkatkan daripada keadaan yang sedia ada sekarang kepada keadaan yang lebih baik.